Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah. Nampak sopan kan? Sopan padahal lah Ni sebenarnya kita nak bagi pencerahan kepada Ustaz. Dia pun kata, apa dia buat benda-benda ni orang tak pernah duk buat. Buat apa? Hak yang benak-benak ubi tu lah. Benak-benak ubi kayu. Dia kata buat apa ni orang dah bagi cara senang apa duk beli-beli beras. Ada juga orang kata dah kita bagi dia tak boleh nak jual balik. Siapa? Tak tahu dia kata aku tu. Ni saya nak abang lah. Ni beras saya. Ikut suka Ustaz lah kan. Saya nak buat apa? Saya nak bagi makan ayam, saya pergi bagi. Saya nak pergi lempang ala longkang, saya pergi longkang. Saya nak sedekah ke orang, saya sedekah. Saya nak jual, siapa nak beli, saya jual lah. Faham tak? Jangan bagi Tok Guru. Tok Guru maki buat ya. Orang tak maki, okay. Kata orang maki dah orang kenal sungguh lagi. Saya kena menyuluk kot. Belajar bagi ada kematangan. Berfikir dulu. Berfikir dulu sebelum sembuk. Sebelum sembuk orang fikir dulu. Dan orang sembuk lagi kita nak sikit hati. Apa komen kat orang sembuk tak apa. Orang komen kat apa sembuk tak lagi. Saya bukan amil. Dia hak saya ni main bagikan saya atas jalan saya miskin. Jadi betul tak miskin? Miskin guna. Nak belanja RM50. Saya ada RM30. Saya dapat RM20. Ya. Mak saya tahu lah tapi saya tanya. Kalau paket saya nak guna RM50. Saya dapat RM10 saja. Faham lah. Itu definisi miskin dengan fakir. Allah. Saya bukan amil. Amil ni manis tak maluhul imamu. Ni nak buat kuliah sikit. Amil ni kuah. Mereka iaitu amil. Man. Istakmalahul imamu. Yang melantik dia akan man ini akan sesiapa ni oleh imam, bukan tu imam kampung, sultan tu. Sultan yang ni. Amirul Mukminin. Ya. Jadi saya bukan amil, ini hak saya ni. Jangan duk fitnah orang. Tak lagi satu orang tanya. Darah merah mahal. Darah merah mahal. Lebih banyak zakat merah murah. Oh, belakang parang nama dia. Lepas tu kita macam ustaz pun ikut kadar untuk yang Kedah punya. Anta makan beras berapa ringgit? Saya anta orang beras kaya import lah ni beras import lah. Maknanya RM3 6 kupang lah. RM3 sekilo. RM3 6 kupang. Lebih kurang lah, lebih kurang. 3 kilo 6 batik. Anta kena bayar RM12.96. RM12.9 itu harga anta makan. Allah 4 kupang, 4 duit lagi pun bagi RM13. RM13. Untuk satu orang. 3 kilo 600 untuk satu orang. 3 kilo 600. Jangan dia pun benar tak? Kita kena terang kat depan betul-betul. Secara detailnya lah. Mengaji tak mau. Mengaji tak mau. Lepas tu apa tu? Komplain orang tu, komplain orang. Kita tak tanu sekat tani. Tak mana. Okey, saya lah ni ada 4 orang tak masuk diri saya. Tak apa kita buat seorang-seorang dulu bagi dia faham macam mana. Okey. Boleh tak? Saya kena bayar ni RM13. Ustaz jual beras dengan apa RM13? RM13. RM13 ke RM14? RM13. Dengan harga RM13. Ya. Saya beli dengan harga RM13. Sebenarnya nak beli cash kan utang. Saya ada 2. Oh, ada 2 option pula. Oh, dia ada pay later pula. I have no post to make your life difficult. Abang ingat nahu je dia. Grammar pun boleh gagah ke? Orang putih kata I have no intention to make your life difficult. Jangan bagi aku makin. Lepas tu tak boleh buat tu. Sebenarnya Ustaz jual berapa ni? Saya jual hari ni RM13. RM13. Dengan persetujuan saya, okey saya beli RM13. Bayar cash lah? Bayar cash. Tidak, kita nak bagi faham dia, okey. Saya hutang tu sekali dia pun tak faham pula macam mana. Okey. Ni RM13 saya beli kat Ustaz. Saya jual beras dulu dengan harga RM13. Saya terima lah. Ikut entah. Ni nak awak balik. Nak impak. Ni aku nak awak balik ke aku nak masak dekat pok aku ke kat mak aku ikut suka. Bagi ayam makan pun ikut suka aku. Iyalah. Ni aku boleh buat balik ni. Sebenarnya Tok Guru dah tak ada hak apa dah aku boleh balik. Tetapi kita nak bagi pemudahkan jalan senang. Ustaz, ni zakat fitrah saya untuk diri saya yang wajib untuk tahun ni. Saya terima akan dia. Terima kasih, jazakallahu khairal jazak. Okey, hak ni pun ustaz dah boleh buat apa ustaz nak buat. Aku nak punggai bagi ayam aku ada sekandang. Aku nak bagi makan itu. Aku nak suka. Okey tak, saya nak beli lagi ni. Sebab saya ada tanggungan lagi. Nak beli lagi. Nak beli lagi. Saya dah nak beli. Sama ada. Saya dengan harga RM13. Saya beli lah. Ni saya beli. Okey, hak ni zakat fitrah untuk bini saya, Fatimah Hanisah. Baik. Saya terima akan dia. Jazakallahu khairal jazak. Lepas tu saya beli lagi. Sebab saya ada lagi anak lagi. Ada lagi? Anak sulung. Anak sulung.
Awak memang rajin sangat Rajin Rajin. juga. Haji Mugah. Haji Mujujuk tenang. Ini saya beli tak? Saya beli beras. Nak beli mahal. Mas, Saya dengan jual RM13 juga. RM13. Okey, baik. Saya beli. Hak ni zakat fitrah anak saya Ajmat Adarwis tahun ni yang wajib. Ajmat Adarwis. Ya. Baik, saya terima. Jazakallah khairan jazak. Lagi. Habis. Ada seorang lagi. Nak beli lagi ni? Ya. Tapi kali ni kita buat special sikit, nak bagi depa faham sikit. Saya beli beras ni, ustaz nak jual RM13. RM13. Saya duit banyak. Walaupun kedai terbakar saya duit banyak. Saya nak beli dengan RM20. Ya, saya jual boleh bang. Ha. Beli dengan RM20. Faham kan apa kan? Kalau nak main bagi lebih kat ustaz boleh buat cara gitu. Hak ni saya wakil kan ustaz noh. Untuk puteri nombor 2 saya. Nailan Adarwis. Terima kasih banyak ustaz lah. Baik, sama-sama. Dia kalau sembahyang tak baca doa tak apa dah. Sebab dia settle dah. Baca doa tu sunat je. Sunat je. Nak baca apa boleh. Wajib ni, soleh beras ni. Kalau apa nak baca doa takut lama lagi, tok guru baca lama lagi hampa nak beli hujung raya lah apa lah. Inilah cara mazhab Imam Syafi'i. Hak yang muktamad, hak yang dalam mazhab Syafi'i lagu ni lah. Kalau hampa nak bagi duit tu mazhab Hanafi. Hampa pandai taklid mazhab Hanafi, hampa taklid ambil lah. Saya tak reti. Saya mazhab Syafi'i pun basuh jubuk pun tak kena. Kita tak kata depa salah ustaz lah. Ada Dia kata salah. Kalau hampa boleh taklid dengan mazhab Hanafi, cukup syarat. Cukup syarat. Buatlah. Tak ada salah apa saya. baik ustaz. Terima kasih ustaz nah. Oh baik. Dia tumpang pula nak main. Oh jangan tu. Duk main kau ustaz. Ustaz jangan bagi bicara rahsia. Okey ustaz nah. Baik. Terima kasih banyak ustaz. Baik, sama-sama. Macam tu kan lah. Kalau hak yang benar lagi, main jumpa ni raya. Kalau hampa rasa macam nak terlayak elok tak boleh pergi, hampa main jumpa. Yang mana tahu-tahu. Subuh, lambat tak apa. Duha jangan tinggal. Sekali tak? Kalau bapak ang. Baik, terima kasih.